ini 3 benda orang tak tahu pasal kereta Honda. Yang pertama adalah dia punya resale value yang tinggi. Ramai yang pakai kereta ni 9 tahun lepas loan habis and diorang jual balik dengan harga yang masih tinggi untuk diorang buat deposit and bulanan diorang lagi rendah. Yang kedua, ramai yang tak tahu kereta Honda ni sebenarnya ada Honda Sensing safety features. Contohnya ada auto emergency brake. Maksudnya bila korang tengah speeding and kereta depan tiba-tiba brake, kereta akan auto brake untuk korang. Yang kedua, dia ada lane keep assist. Maksudnya bila korang tengah bawa kat highway atau mana-mana and korang micro slip, Honda Sensing akan jaga lane korang. Yang ketiga, ada adaptive cruise control. Kalau korang tengah pergi long distance, korang on je auto cruise, dia akan bawa kereta dengan sendirinya. Yang ketiga, ramai orang tak tahu maintenance cost Honda tak adalah mahal macam korang jangka kan. Cost service pun straightforward, tak ada hidden charge yang pelik-pelik, so korang tak perlu risau. So kalau korang ada plan nak angkut kereta Honda sebiji, korang tak perlu fikir lama, korang DM je aku akan adjust sampai korang dapat kunci.